arwah ayah dah meninggal. Tanah arwah ayah adik pinjam dan buat atas namanya. Kalau ikut itu tanah arwah ayah dan kena faraid. Tapi adik sekarang bankrupt dan tanah tu bank ambil. Habis kurang macam tu lah saya. Okey, kalau ikutkan bila tanah tu dah ditukar milik, dipindah milik kepada orang lain, maksudnya orang itu adalah pemilik yang sah. Itu yang pertama. Dan apabila ayah meninggal, dia dah tak ada kena-mengena dengan ayah dah sebenarnya. Dan pada saya itu bukan tanah pusaka. Sebab apa? Pemilik dia meninggal. Pemilik dia masih hidup, iaitu adik tu tadi. Jadi memang bank akan caveat lah kalau kata adik dah bankrupt. Sebab tanah tu tanah adik, bukan tanah arwah ayah. Jadi memang milik adik lah tu sebenarnya. Walaupun dikatakan istilah pinjam ke atau apa, dia tak ada. Kalau ikut dokumen, itu adalah tanah adik.